Terima kasih yang klik video ni, yang tekan video ni dan nak tengok video ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga yang pernah tengok video-video sebelum ni. Video-video sebelum ni lah yang dah pernah tengok tu, terima kasih banyak-banyak. Tak tengok lagi video-video sebelum ni, boleh tekan dekat atas ni ataupun dekat bawah ni. Saya sediakan playlist Narain koleksi video produk-produk yang saya guna pakai. Boleh dah tengok. Okey, untuk kali ni saya ada power bank. Power bank ni power bank fast charging 22.5 watt. Kita boleh pilih kapasiti bateri yang ada 20,000 sehingga ke 40,000 mAh. Power bank ni dia ada 3 kabel tau. Yang pertama dia ada kabel untuk iPhone. Yang kedua dia ada kabel untuk Type-C. Di tepi ni juga dia ada kabel tau untuk USB juga. Jadi kita boleh guna 3 kabel sekaligus. Okey, kabel dia pun tahan lasak lah. Memang tebal dan tahan lasak. Jadi kita boleh gunakan sebagai tempat untuk sangkut juga tau. Dia ada 4 port pengecasan. Untuk bahagian atas ni dia ada Type-C, dia ada USB dan juga yang bahagian bawah ni lah untuk iPhone dan juga Type-C lagi satu kat bawah ni. Dia punya kabel dia ada tempat dia. Jadi kita boleh letakkan balik ke tempat asal dia. Kalau kita tak mahu guna, kita boleh letak balik lah kabel dia ke tempat asal dia. Okey, nak on dia di sebelah kiri ni button, ada button. Di bahagian depan dia ada LED screen. Jadi kita boleh tahu lah berapa lagi paras bateri yang kita ada. Power bank ni boleh pilih warna tau. Dia bukan saja ada warna purple ni saja tau. Dia ada juga warna lain. Dia ada warna putih, warna biru dan juga warna hitam dan juga warna purple yang saya pegang ni. Jadi mudahlah kita nak guna dia kan. Boleh buat tali penyangkut. Jadi kalau tak mau guna kapasiti bateri yang besar, boleh pilih saiz 20,000 mAh. Untuk yang saya pegang ni 42,000 mAh. Jadi kita bolehlah guna 4 kabel ni sekaligus. Nak cas Type-C pun ada. Nak cas iPhone pun ada dekat belakang ni. Jadi nak cas apa lagi? Nak cas yang ada USB pun boleh. Jadi kita boleh cas sekaligus lah. Dia punya kapasiti bateri pun besar. Jadi mudahlah kita nak gunakan untuk cas kita punya smartphone. Nak guna cas untuk benda lain juga. Warna pun boleh pilih. Okay, kapasiti bateri pun boleh pilih. Nak cas dia bagi sekali dengan kabel USB Type-C yang macam ni. Jadi kita boleh cas dia lah. Okay, inilah dia produk kali ni. Power bank fast charge. Boleh pilih warna. Boleh pilih kapasiti bateri yang ada. Okey, malam ni saya pakai baju kemeja lengan panjang. Okey, dia ada butang, dia ada collar dan juga dia ada juga butang di bahagian lengan ni. Boleh pilih warna juga tau. Okey, untuk mikrofon pula saya pakai mikrofon tanpa wayar. Kita boleh cocok dekat kita punya smartphone. Kita boleh pilih dia punya receiver. Nak pilih sama ada untuk Android ataupun iOS. Okey, minyak rambut saya pakai minyak rambut kelapa. Jadi kita nak pakai dia pun kita tekan-tekan spray, kita boleh picit, kita boleh pakai kat kita punya rambut lah. Untuk deodorant pula saya pakai deodorant Dashing Active Spirit macam ni. Jadi sesuai lah. Jadi taklah berbau sangat kan kita punya ketiak tu. Okey, nak beli boleh tekan produk kat bawah ni. Bantu saya dengan menekan butang like ataupun nak bagi komen ataupun nak share video ni ataupun nak bantu saya dengan menekan butang subscribe. Tekan subscribe. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya.